tak tahu message ni untuk siapa. Tapi kalau you nak buat sesuatu yang lain daripada orang keliling, nampak orang keliling buat benda tu macam biasa sebab dah biasa buat. Tapi you sendiri tengok benda tu, firasat you, apa yang you nampak, benda ni toksik, tak sihat sebenarnya. Tapi you play safe, tak nak suarakan sebab orang keliling buat benda yang sama. Macam-macam contoh dia. Ataupun tak nak bersuara, tak nak tegur orang sebab nanti orang keliling akan cakap macam, tapi you dulu pun macam tu juga, you dulu pun jahat. Sebab tu you pilih untuk diam, play safe. Jangan risau, kita semua kat dunia ni hamba Allah, tak ada yang sempurna. Semua pernah buat dosa. Tapi jangan disebabkan dosa lama, masa silam, terus kita jadi terdiam. Tak boleh suarakan pendapat sendiri. Benda yang salah, tak nak cakap salah, tak nak tegur sebab takut orang ejek, orang cakap pasal masa silam. Kau pun tak sempurna, kau pun dulu buat dosa. Kalau kes macam ni sebab tak nak orang lain cakap pasal kita, tak nak orang lain ejek kita, ungkit balik masa silam, sebenarnya kita boleh salahkan orang tu. Kenapa orang tu jahat? Kenapa dia tak faham aku? Kenapa dia nak masih ungkit masa silam aku? Benda tu dah lama dah. Aku dah lain, aku dah jadi orang lain. Tapi cuba berhenti kejap, tarik nafas, perhatikan betul-betul keadaan tu. Kita ada masalah dengan orang tu, ataupun sebenarnya kita masih tak move on, tak maafkan diri sendiri dengan dosa-dosa, kesilapan, kesalahan diri kita ni, apa yang kita buat masa silam. Orang lain, orang kat luar, apa dia pandai buat, bercakap. Walaupun you dah berubah, dah nampak lain, dan you berubah kerana Allah Ta'ala, Allah je yang tahu you berubah betul-betul kerana Allah Ta'ala. Allah je yang tahu dan you je tahu. Untuk buktikan dekat orang tu yang cakap pasal kita tu. Ingat, kita cuba buktikan, cuba bersuara, cuba berhentikan dia. Ingat dia sedar, terus faham situasi kita. Tak ada. Dia sebenarnya mungkin faham. You dah berubah. Dah jadi orang lain. Tak sama macam dulu. Tapi perangai dia macam tu. Dia tak nak faham. Kita jimat masa, jimat tenaga, jangan buang masa. Lagi habiskan masa, habiskan tenaga untuk buktikan dekat orang kita dah berubah, aku dah lain. Ada dalam diri sendiri ni, kita tak move on, masih tak maafkan diri sendiri lagi. So diri kita dengan diri kita